Mak ayah simpan duit anak dalam SSPN ataupun ASB itu memang sangat bagus, terutamanya untuk liquidity bila nak pakai duit dengan cepat. Tapi kalau untuk long term wealth reservation macam 10 ke 18 tahun lagi, tolong jangan letak semua telur dalam satu bakul. Sini Lia nak bongkarkan kenapa kita wajib diversify ke emas. Pertama, isu inflasi dan kebocoran wang. Duit fiat ni makin susut nilai. Yuran universiti 18 tahun lagi dia tak akan sama dah harga yang macam sekarang ini. Emas ni dia berfungsi sebagai inflation hedge yang akan lock kuasa beli duit itu. Bila dah tukar jadi bentuk gram emas, psikologi mak ayah dia akan sayang gila nak jual semata-mata nak beli barang-barang. Jadi duit anak confirm selamat. Kedua, kita fokus kumpul gram, bukannya kumpul wang ringgit. Bayangkan kalau mak ayah konsisten simpan 1 gram je sebulan dari anak itu lahir sampailah anak ambil SPM, insya-Allah anak dah ada 216 gram. Cubalah cek sejarah, apa yang kita boleh beli dengan 216 gram emas 18 tahun yang lepas berbanding sekarang. Kuasa belinya masih kekal kukuh. Itulah matlamat sebenar. Ketiga, low barrier to entry. Jangan ingat kena ada ribu-riban baru boleh simpan emas. Di Public Gold, mak ayah boleh mula serendah RM50 je. Pakai kaedah potong gaji terus ataupun auto debit. Pesanan ikhlas dari Lia. Jangan biarkan duit raya anak lebur dekat mainan atau habis mak ayah buat beli groceries. Cepat-cepat selamatkan duit itu jadi aset sekarang. Tekan link di bio, ia akan guide mak ayah buka akaun emas untuk anak dan ia akan guide step by step. Boleh-boleh?